Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam hormat. Selamat datang ke Stadium UM Arena Kuala Lumpur bagi aksi minggu ke-24 Liga A1 Semi Pro membabitkan pasukan UM Damansara United menentang pasukan Immigration FC 2. Dan UM Damansara United selaku tuan rumah hari ini hadir dengan formasi 352 menyerahkan Haziq Fitri selaku penjaga gawang, Syiwan pilih asukan selaku kapten pasukan, Ghaffar. Ini pula kesebelasan yang dibawa oleh pasukan Immigration FC 2 dengan meletakkan Farhan Abu Bakar selaku penjaga gawang, Filipe De Lima, Saiful Rizwan, Alif Romli, Farish Daniel, Furqan, Haziq Ridwan, Muhammad Hazrin, Naim selaku kapten pasukan, Said Khamis dan juga Arif Ilham. Yang akan memulakan aksi ini untuk pasukan UM Damansara United bakal melakukan serangan daripada kiri ke kanan skrin anda, manakala untuk pasukan Immigration FC 2 bakal melakukan serangan daripada kanan ke kiri skrin anda. Bertahun di Negeri Sembilan, Said Khamis. Peluang untuk Said ketika ini berjaya untuk melepaskan satu percubaan oleh pasukan pelawat. Satu hantaran ke kotak penalti, peluang terhidang. Tapi entah bagaimana sentuhan yang dimahukan gagal untuk melepasi Haziq Fitri. Peluang serangan balas daripada pasukan UM Damansara. Peluang untuk Thank God Michael ketika ini. Thank God Michael melepasi kawalan pemain pertahanan. Rempatan yang dilakukan, tapi Farhan Abu Bakar juga berjaya untuk memastikan beliau berjaya untuk menidakkan peluang terbaik yang berjaya dihasilkan oleh pasukan UM Damansara sebentar tadi menerusi serangan balas daripada Thank God Michael. Daya dikeluarkan oleh Haziq Rizwan. Dadaan menarik daripada Furqan Azri. Kesilapan hantaran pula. Peluang untuk dilarikan oleh Wan Kuzri. Permainan menarik ketika ini. Peluang untuk Saiful Rizwan dan rempatan itu berjaya untuk menyaksikan Saiful Iskandar yang turut menjaringkan gol pada aksi minggu lalu menentang pasukan Bunga Raya FC. Sekali lagi menyaksikan permainan 1-2 beliau bersama dengan Thank God Michael sebelum ia disudahkan dengan sempurna oleh Saiful Iskandar. Antara pemain tumpuan dan juga ayam tambatan buat pasukan UM Damansara United. Dan akhirnya selepas 20 minit aksi di babak pertama, ada jaringan pembuka tirai daripada pasukan tuan rumah dengan Saiful Iskandar meletakkan pasukannya di hadapan UM Damansara United 1, Immigration FC 2, 0. Filipe De Lima. Satu lambungan ke kawasan hadapan tapi dipintas sekali lagi oleh Zahrul. Peluang ketika ini untuk Alif Romli. Dikepung dua pemain sebelum sepakan penalti diberikan. Said Khamis mengambil langkah untuk menyudahkan peluang ini. Said Khamis memilih sudut bawah untuk menewaskan Haziq. Dan jaringan penyamaan yang dimahukan oleh pasukan pelawat akhirnya kunjung tiba. Dan itu merupakan sepakan terakhir di babak pertama dengan sepakan penalti daripada Said Khamis memastikan jaringan awal yang dilakukan oleh Saiful Iskandar sebentar tadi berjaya untuk diikat sebelum tamatnya babak pertama. Dan tamat babak pertama, UM Damansara United 1, Immigration FC 2, 1. Selepas kita menyaksikan dirinya juga berjaya menjadi penjari tunggal pada perlawanan minggu lalu menentang pasukan Bunga Raya FC. Peluang serangan balas antaranya baik. Hazim berjaya untuk mendapatkan rakas pasukan. Said Khamis malang sekali. Peluang yang baik untuk Said. Bentengnya tidak dicerobohi oleh pemain-pemain Immigration FC 2. Peluang sekali lagi Thank God Michael untuk Saiful Iskandar. Kembali untuk Thank God Michael. Terlepas pula peluang tapi masih lagi tidak dikawal dan mungkin itu ialah sepakan gol atau foul. Sebenarnya foul kata pengadil. Betul-betul di luar kawasan kotak penalti pasukan Immigration. Dan ini satu peluang keemasan untuk tuan rumah menambah jumlah jaringan. Mampukah ia dilakukan?
menerusi Syafizi Ikmal, dan satu percubaan baik daripada pemain yang baru saja dibawa masuk di babak kedua. Dan ternyata percaturan Rizwan Abu Shah untuk membawa masuk Syafizi Ikmal membuahkan hasil. Dan pemain ini memanfaatkan situasi bola mati tersebut. Kita saksikan kembali Syafizi Ikmal melihat peluang dan ruang yang ada sebelum melepaskan percubaan, terkena tiang dan terus menewaskan Farhan Abu Bakar di gawangnya. Dan jaringan tersebut membawa kita kembali kepada Damansara United 2, Immigration FC 2-1. Wan Kuzri dengan satu hantaran untuk mendapatkan Saiful Iskandar. Saiful Iskandar ketika ini memiliki ruang dan peluang untuk membuka perlawanan buat Tengok Michael. Tengok Michael kembali untuk Saiful Iskandar untuk mendapatkan Vicky Owen. Masih dalam kawasan berbahaya Syafizi Ikmal. Ruang untuk Syahir Abdul Rahman sebentar tadi. Saiful Iskandar masih lagi berlegar-legar di kawasan pasukan Immigration FC. Masih lagi untuk Saiful Iskandar. Skill yang baik daripada Saiful. Bola masih dalam kawasan permainan. Tiada foul kata pengadil. Aksi diteruskan seperti biasa. Untuk kita menyaksikan Akil Hakimi ketika ini. Syafizi Ikmal satu lambungan untuk mendapatkan Akil Hakimi. Satu tolakan mudah untuk mendapatkan Wan Kuzri. Dan lihat bagaimana jaringan itu dilakukan. Hantaran demi hantaran, ruang demi ruang. Dan akhirnya peluang itu kunjung tiba dan disudahkan dengan mudah oleh Wan Kuzri. Teriak sekali lagi 1-2 antara Syafizi Ikmal dan juga Akil Hakimi. Akil Hakimi yang baru saja dibawa masuk satu hantaran ke bahagian tengah dan disudahkan dengan mudah oleh Wan Kuzri, yang menampilkan aksi positif sejak dia bawa masuk secara pinjaman daripada Negeri Sembilan.